Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni pucuk ubi kayu ni cari cantik ni, kalau siapa yang nak makan boleh lah pucuk ubi kayu. Ni pucuk ubi kayu ni dah siap, dia panggil ubi kerinting. Ni ada banyak. Ni kaca buncis itu sudah mula berbuah kan. Ni kaca buncis. Kita baru siap para lepas raya baru ni siap, baru siap para ni. Sudah naik cantik. Kaca buncis kita ada. Ni pun itu pucuk ubi daun kerinting pun ada banyak di bawah ni. Bolehlah siapa-siapa yang nak makan, marilah. Mari ambil lah. Okey. Itu ubi kerinting kita. Ubi kerinting itu kaca buncis kita yang kita sudah tanam. Anu pun ada lagi sebelah sana. Anu sebelah sana. Anu itu apa dia panggil itu petolo lah. Petolo. Ni pun sudah ada panjak dah. Ni pokok terung. Tak lama pokok terung ni sebulan lagi berbuah ni. Pokok terung. Itu pucuk ubi kayu, siapa yang nak makan ni dia cari ayam. Ni sudah naik ni. Pokok tolon. Pokok terung kita pun sudah besar kan. Pokok keladi itu ni pokok keladi. Pokok keladi ni keladi Cina ni. Tak lama boleh itu sebulan lagi boleh itulah boleh apa boleh makan batang lah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.